item-item yang baru sampai kat Rotos guys. Tapi yang saya nak highlight kat sini case L 2026 dah sampai guys. Apa yang ada yang terbaru dalam case L guys. Ini yang paling latest lah. Yang paling latest kat dunia sampai. Okey, ni dia item-item case L yang terbaru. Jom kita tengok satu-satu guys. Yang mana yang repeat daripada K, yang mana yang baru untuk L. Ini yang repeat daripada K. Yang ni yang baru untuk L. Low boy kalau putih pula guys. Lepas tu apa lagi kat sini? Ini nampak gaya. Semua ni repeat daripada case K. Korang dah tahu dah semua item ni. Dulu kalau case K keluar yang ni ada super. Kalau nasib baik ada super untuk K. Sekarang tak adalah. Kalau L ni kalau keluar dia memang takkan ada super. So seterusnya macam ni. Yang ni yang repeat. Nampak ni pun dia repeat daripada K. Tapi L dia datang sekali lagi. Dan ini baru untuk L. Cortina ni Lotus kali hitam pula. Seterusnya tengok. Yang ni baru Uncertainty. Kita apa ni? Uncertainty dia fantasi tapi unik lah. Yang terbaru ni pun baru. Ford Bronco lama tak nampak Ford Bronco. Dia keluar lagi yang colour baru untuk L. Seterusnya wah, yang ni Datsun Sunny Coupe colour orange guys. Yang ni yang baru untuk L. Ini colour baru untuk Honda Prelude. Sebelum colour hitam Sebelum colour hitam ni colour turquoise guys. Detail belakang dia. Okey, Formula 1 sekali lagi. Aramco ni keluar sekali lagi dalam L. Seterusnya dah. Ini semua repeat daripada case K. R34 yang dinanti-nantikan dalam case L, betul. Dia keluar sekali lagi. Saya dah cakap L dia keluar sekali lagi. Jangan kalut sangat ambil masa K tu. Case L keluar sekali lagi guys untuk R34 ni. Mungkin 2 biji dalam ni, kita tengok sekejap lagi. Kalau ada 2 biji bonus lah. Dan ini Streamliner dia keluar untuk fantasi case L. Dan ini pun case L yang baru untuk fantasi. Sebelum ni ball ni magic ball ni colour biru. Sekarang magic ball colour merah. Collect semua colour guys untuk magic ball. Dan ini macam biasalah Batman mesti ada semua case punya. Ini flat black guys. Ni colour dia colour flat black. Dan ini A86 sekali lagi repeat daripada case K. Dia repeat dalam case L. A86 purple. Volvo Wagon. Yang ni colour kuning. Colour kuning untuk case L. Ni pun fantasi yang baru untuk case L. Renault. Okay, Renault di repeat lah Renault tu. Okay, wah, Bugatti Bolide. Ini adalah antara yang highlight untuk case L guys. Bugatti Bolide. Colour macam BMW colour dia. Hitam, putih dan merah. Okay. And next level, bismillah. Kalau ada untung nasib ada super ke tidak. Sekejap kita tengok satu. Kita pergi satu persatu balik. Wah, Ferrari 2 biji guys. Ferrari ada 2 biji dalam ni. Dan Aston Martin ini colour baru, colour putih pula. Sebelum colour turquoise, colour putih pula. Seterusnya, wah, ada BMW sekali lagi dalam ni. Dalam case L ada BMW M4. BMW M4 ada dalam case L. Wih, gas monkey. Gas monkey ni sebelum dah keluar. Sebelum ni ada case yang ada gas monkey ni, dia keluar sekali lagi. Dalam case L dia muncul pula sekali lagi. Gas monkey Mad Manga. Lama tak nampak Mad Manga. Dia keluar kali ni guys. Ada logo RTH lah. Adakah dia RTH? Iyalah. Ada RTH. Yes, inilah RTH untuk case L 2026. Nampak ada logo api kat situ. So ini RTH lah untuk case L 2026. Ya, saya dah cakap R34 ada 2 biji dalam L. So jangan kalut masa ambil case K. Ambil case L guys. Ada 2 biji R34. Okay, R34 ada 2 biji untuk case L 2026. Wah, Dodge Viper weh. Dodge Viper colour hitam. Batman ada 2 biji. Seterusnya Magic Ball ada lagi sebiji. Lucid A ada colour biru. Batman 3 biji guys. Batman 3 biji. Dan Spiderman ada 2 biji. Tadi dah ada 1 biji. Maserati sama kuning. Yang ni repeat lah. Yang ni pun baru. Yang ni baru. Yang ni baru Chevy 62. Ini baru Chevy 62. Wah, Toyota Supra 2 biji guys. Toyota Supra 2 biji. Dan Alfa Romeo color apa ni? Hijau, kuning bawah. Hijau kuning. Bonnet kali hitam. So yang ni color yang baru. Tu dia. Tak dapat. Kalau ada super, ini akan jadi super terajahan lah. Kalau ada super terajahan Nissan Maxima, ini akan jadi super terajahan dia. So yang ini yang regular lah, yang biasa. So kalau hitam. Kalau super dia color grey sikit. Tapi yang ini yang regular dia, yang biasa lah. Yang biasa.
Dia AE86 2 biji. AE86 tadi ada sebiji kan, ni dah 2 biji. F1 pun 2 biji dah ni. So maksud kata dalam case L ni R34 2 biji, F1 2 biji, AE86 2 biji. Wow. Lepas tu last. Wah, Last ni tu pun 2 ada biji. biji juga Datsun pun ada 2 biji. So okay tu. Itu dia. Case L 26 guys.